Malam. Ha? Balik malam? Kau apa? Pukul 10? Macam kat mall le? Ke kat office? Office. Oh. Awak duduk mana? Selangor. Yelah Selangor dari mana? Kat Ampang ke? Di Kembangan ke? Ha? Alam. Section? Jangan, tak payah section. Bahaya lah. Itu sangat tu. Salam Saya bahaya. tak pula angkat jawatan hulu tu tak. Salam, apa yang jangan beritahu lah. Bahaya Salam ni. Dah sepi alam sekarang tengah ada tu. Kes apa tau saya tengok tu. Bahaya lah. Salam ke tembak ke? Bukan tembak apa? Kes kena santau ke apa tau. Dia bukan santau. Kena rasuk. Bukan rasuk santau ke apa tau. Tu keluar dari BF ke? Apa? BF. Tak keluar ke? Boyfriend? Tak ada. Muka cantik takkan tak ada. Tipu lah. Jujur. Kenapa bang? Muka cantik kena ada boyfriend ke? Jujur. Perempuan kadang Jujur lah ni tipu. dah. Kadang perempuan kadang tipu. Buat apa nak tipunya? Yelah. 16 orang tengok dalam video dalam live saya ni. Banyak view tadi sikit. Bahaya banyak ni betul. Alam bahaya ke tak? Ada yang dekat Lotus tu. Kat Lotus bang. Lotus tu dekat dengan tempat kerja saya satu lagi. Dia santau apa macam tu lah. Sebenarnya saya tak pergi tu hari tu. Jangan pergi, bahaya. Kau pakai santau kan. Betul dia tak ada boyfriend lagi. Ikhlas dari mak saudara dia. Siapa pula ni? Saudara. Mak saudara. Ada saudara awak sini. Bahaya ni. Ni siapa ni? Tak, saudara saya selalu je masuk live saya. Tapi Amy Berry. Siapa ni? Mak Ocor ke siapa? Bahaya awak ni. Saudara masuk segan lah saya. Family saya semua pun nak masuk live ni. Bagus lah. Bagus. Jika saya kerja start tak tahu pula cerita. Nanti pun awak cari calon ni. Sebab saya tengok dekat apps mana tak ada diorang bagi tahu. Awak tak kerja hari ni? Balik office. Tak kahwin lagi? Belum. Nak tunggu awak lah masuk Mina. Perempuan masuk Mina lelaki? Boleh apa? Saya tak nak. Terbalik lelaki masuk Minang kan? Asal sana lah? Ke merantau? Asal Ganu. Ke Ganu? Tu IC? IC? IC 11. Ke? Tengok. Tak ada IC kat sini. Ni bos tak marah ke apa lah. Tak, ni tengah rehat. Ni kat belakang ni store. Betul? Mana ada? Kopi ni selalu ada belakang tempat makan. Ke tak ada? Kat sini lah. Ganu mana? Saya ke Mamang. Sama lah ke Mamang. Abang kan ke Mamang kat mana? Ganu. Memang asal Ganu lah. Aku boleh kau ni bang tengok. Apa sini dengan parent lah? Kija pernah dengar. Tapi kat mana saya tak tahu Kija belah mana. Tapi saya pernah dengar. Apa dia? Ni awak sini duduk dengan siapa? Pembeli lah? Dengan ke jujur, jangan tipu. Abang ni dalam live ni takkan saya nak cakap ni. Yelah dari sini dengan siapa? Dengan kawan ke? Dengan family lah, dengan family. Dekat dengan Pantai Pemasik. Dengan family lah. Kalau Ganu tu ada siapa? Kampung lah. Kampung. Saya memang macam ni, banyak borak. Kalau borak tak habis, sampai ke subuh tak habis borak. Faham. Saya suka borak. Abang tak kahwin lagi. Boleh borak dengan bini. Kalau borak tu macam mana Jodoh tak sampai lagi kot.
Faham? Macam awak lah, jodoh tak sampai lagi kan? Ke malah nak kahwin? Ke tak fikir lagi? Tak jumpa jodoh. Macam saya lah. Malah tak cuma jodoh, malah nak fikir. Nanti lah. Dia kena cari betul-betul. Cik bini tu kena masak. Ni asyik makan kedai, bankrupt, bank. Faham? Betul tak? Dia tengok atas orang juga abang. Dia asyik kena makan, bankrupt, bank. Ada setengah lelaki dia nak isteri dia yang masak, tapi ada setengah lelaki juga dia tak suka bini dia masak. Dia beli je. Ada setengah orang ada lah. Saya suka bini pandai masak, kalau lagi makan kedai bankrupt. Faham? Dia buat apa masak kedai, membazir. Tapi bagi bini makan tak bazir bang. Betul. Dia panggil abang, segan. Dengan awak dah. Okay. Tapi kalau saya panggil awak dah so kuat. Kalau lelaki semua saya panggil abang. Jangan. Segan lah panggil abang. Faham. Kalau ada kahwin, ya bagi abang boleh. Yang tak kahwin lagi, panggil awak dah lah. Faham. Awak dah lama kerja office? Berapa tahun lah? Ke baru ke? Saya macam-macam kerja saya buat. Macam-macam buat kerja? Kerja apa tu banyak? Ya dah lama ke kerja office? Berapa tahun lah kerja? Oh, dia memang tak boleh cakap ke? Berapa tahun? Tak cakap pasal kerja lah. Tak cakap pasal kerja. Saya macam ni banyak tanya. Saya gelok tanya. Kena diam ke? Penat. Sebab dia kena bagi adil dia cakap. Bagi adil? Kena cakap pasal family boleh ke? Tanya berapa adik-adik boleh ke? Boleh kan TikTok ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab saya tak nak jawab. Awak mesti nak sulung. Pasal family, pasal kerja saya tak nak cakap. Macam tu So nak cerita pasal apa? Pasal benda lain tak apa. Awak suka makan apa? Favorite. Saya paling suka yayau. Yayau? Selain yayau tak ada? Kan makanan suka lah favorite. Nasi ke apa ke? Takkan nasi tak ada? Nasi saya kurang. Tapi saya suka nasi ambang. Kena makan nasi. Nasi ambang. Nasi ambang. Tapi tu apa ni? Cerita pasal Yesus masuk. Jangan macam tu bang. Saya saja nak kenal. Saya memang macam ni, banyak borak. Nasi ambang ni suka. Lain ada. Nasi ayam Tapi bukan nasi ambang dekat tempat lain. Nasi ambang jual dekat kat mana? Pasar Malam Mata Panjang ni sedap. Mata Panjang? Sekejap saya tahu dah. Mata Panjang Dia kedai tepi jalan Dekat Pasar Malam. Pasar Malam dekat Traffic light. Apa lah? Kau ada Windows McD dia depan sikit. Apa sih pasal promo kawas? Mata Panjang Pasar Malam Okay, faham. Dia berapa ringgit nasi ambang ke? RM8 harga. Nasi ambang dia RM10. Ayam ke? Ayam. Ikan ada ke apa? Ayam. Itulah Pasar Malam lah. Dah kedai. Awak selalu pergi situ lah, nasi ambang? Jarang lah. Mana ada Pasar Malam duit je rantau Jumaat dengan Isnin Ya betul tu. Mata Panjang Jumaat dengan Isnin lah.
Macam mana abang tahu?